Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Acu pada kali ini. Dah lama kita tak berjumpa, tak bersua muka. Hampir rasa tak silap dah 2 bulan lebih kalau tak silap Pak Acu. Yang last sekali Pak Acu bersiaran sebelum daripada Ramadan, sebelum pada puasa. Jadi pada kali ini Pak Acu akan berceritakan sedikit lah tentang isu yang banyak orang perkata kepada kali ini adalah yang berkaitan dengan gempa bumi di Myanmar, di Sagaing di Myanmar pada 28 dari bulan Mac tahun 2025 tahun ni lah. Jadi banyak mengatakan bahawa gempa bumi ini juga akan berlaku juga di Malaysia. Sebab kalau kita tengok dari segi kenyataan daripada yang dikeluarkan daripada Myanmar dan juga Thailand, dia mengatakan bahawa itu merupakan satu bencana pada negara mereka. Gempa bumi Sagaing yang berskala 7 lebih kurang dalam 7.7 skala Richter. Magnitude dia adalah 7.7 pada kedalaman 10 km di berhampiran dengan Mandalay. Jadi segala-galanya ada berlaku disebabkan oleh satu sesar ataupun fault yang dikenali sebagai Sagaing Fault ataupun dalam geologi kita panggil dia sebagai transform fault, di mana fault ataupun sesar yang berkaitan dengan aktiviti plate tektonik ataupun tektonik keping yang Pak Cu pernah cerita lama dahulu. Sebenarnya kejadian yang berlaku di Myanmar baru-baru ini adalah yang kedua terbesar yang berlaku di Myanmar semenjak daripada tahun 1921. Mana ini merupakan satu kejadian yang agak besar dalam sejarah negara Myanmar, di mana melibatkan 5,352 orang yang meninggal dunia setakat ini, tapi belum lagi yang dijumpai, dan ada lebih kurang dalam 81 orang di Thailand dan 1 orang di Vietnam. Sehingga gempa yang berskala 7.7 ini adalah dalam magnitudenya adalah dirasai sampai ke Yunnan, China. Andainya berlaku runtuhan juga di sana tetapi tidak melibatkan kemalangan jiwa dan sebagainya. Jadi banyak struktur-struktur yang runtuh akibat daripada gempa bumi yang berlaku. Mana banyak dia punya menara-menara, ada banyak kuil-kuil, ada pun toko-toko dan sebagainya jatuh disebabkan oleh aktiviti gempa yang berlaku pada 28 bulan Mac baru-baru ini. Jadi hasil daripada gempa itu menyebabkan berlakunya kesan kepada kepada struktur-struktur yang ada. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa di Malaysia pun juga kita ada merasai juga gempa-gempa bumi di mana berlaku gegaran, terutama sekali pada bangunan bencakar langit yang ada di negara kita. Boleh dirasai di Penang, boleh dirasai juga di Kuala Lumpur. Jadi inilah, tapi itu adalah kesan sampingan yang kita dapat. Dan sehingga kini dilaporkan lebih kurang dalam ada 11,400 orang yang mengalami kecederaan. Dan apa yang kita ketahui bahawa kejadian gempa yang berlaku di Myanmar ini berlaku tepat pada masa jemaah Islam, umat Islam sedang mendirikan solat Jumaat, iaitu pada masa itu ada lebih kurang dalam pukul 12.50 tengah hari. Sebab itulah ramai daripada jemaah-jemaah yang sedang melakukan ibadat di masjid mengalami terkorban, yang dikatakan lebih daripada 400 orang jemaah yang telah meninggal dunia apabila bom masjid kolaps ataupun jatuh. Jadi walau macam mana pun kita Pak Cu ingin cerita sikit lah tentang apa sebenarnya gempa tu, macam mana dia terjadi sebenarnya. Jadi kalau kita imbau kembali apa yang Pak Cu cerita dulu tentang plate tektonik, dalam tektonik keping ini kita ada pergerakan mendekat atau kita panggil convergent, dan juga ada
gerakan menjauh ataupun divergent, dan juga ada gerakan yang slip macam ini. Inilah dikatakan adanya komponen tiga benda itu adalah merupakan komponen yang ada di dalam teori tektonik keping ataupun teori plate tektonik. Jadi apa yang berlaku di sini adalah yang berkaitan dengan sesar. Sesar merupakan satu retakan yang panjang dan kemudian disebabkan oleh daya yang terhasil daripada himpitan. Apabila dia kuat, dia ditolak, dia akan jadi pecahan, dia pecah. Jadi apabila pecahnya kerak bumi akan membentuk satu retakan. Kalau retakan berkenaan bergerak, kita panggil dia sebagai sesar. Jadi inilah yang berlaku di Sagaing. Sagaing ini adalah Sagaing Fault ataupun sesar Sagaing yang memang jaraknya lebih kurang dalam 1400 km jarak dia. Jadi Sagaing Fault ini adalah, kalau kita tengok dia punya keping, kalau kita tengok macam ni lah, dia berdua keping, satu keping sebelah kanan, satu keping sebelah kiri. Kemudian keping tu bergerak bergelincir di antara satu sama lain. Sebenarnya yang Sagaing Fault tu dia bergerak juga. Dia bergerak pada kadar biasa, lebih kurang dalam 19 mm hingga 59 mm. Macam tu lah dia bergerak slow. Biasa yang slow dalam pergerakan yang biasa, tetapi ada berlaku pergerakan yang cepat yang berlaku di Mandalay tu. Apabila berlaku cepat di Mandalay, dengan kata lain, benda tu pecah lah, macam tu lah. Dia pecah, dia akan gelincir laju sikit menghinggakan dia membawa lebih kurang jarak dia lebih kurang dalam 4 meter. Jadi sebabkan laju berkenaan itulah, maka tu wujudnya satu, kita panggil dia sebagai pusat gempa ataupun epicenter dia. Jadi epicenter yang ada dekat Mandalay itu. Jadi daya yang disebabkan oleh pergerakan itu, maka dia akan tersebar terus mengikut jalur sesar Sagaing tadi yang lebih kurang dalam 1400 km yang punya panjang dia tu. Jadi sebab itulah berlakunya banyak kemusnahan, kerosakan di Yangon sendiri, berlaku di Mandalay, dan juga berlaku di Nayi apa nama nak lebih kurang macam pacu tak lupa nama dia panjang. Jadi tiga-tiga tempat itu berlakunya kemusnahan sebab ketiga-tiga bandar itu adalah terletak di atas sesar Sagaing. Itulah yang menyebabkan berlakunya kemusnahan yang besar. Pernah kita tengok dalam filem orang putih, dia kata St. Andreas Fault yang kita dah tengok melalui movie dan sebagainya. Itu merupakan fenomena yang sama berlaku dekat dengan Sagaing ini. Jadi fenomena yang di Andreas itu, dia tu ada juga transform fault, tetapi di dalam kita panggil diklasifikasikan sebagai sesar aktif, maka dia akan bergerak. Apabila bergerakkan secepat sikit daripada keadaan biasa, dia akan wujudnya satu epicenter. Epicenter itulah yang menyebabkan gegaran, adanya P wave atau primary wave, adanya secondary wave, dan juga ada rally wave dan sebagainya. Ini telah menyebabkan kemusnahan kepada struktur-struktur yang ada. Jadi bagaimana dengan Malaysia kita? Kita sebenarnya kalau kita tengok di Malaysia, kita mengikut pada rumus yang ada, kita tengok dalam kita terima dalam WhatsApp group kita terima ada macam-macam mengatakan bahawa Malaysia akan mengalami gempa. Dia satu kejutan kepada pakar-pakar ataupun ahli-ahli geologis di Malaysia lah. Ahli geologis pun kita pun tengok betul ke tidak ni. Sebenarnya itu adalah merupakan satu andaian, tapi faktanya tak cukup. Statistiknya tak cukup, dia punya probability-nya pun tak cukup, dan segala-galanya tak cukup. Jadi dia itu merupakan andaian semata-mata. Tapi kalau ikut daripada apa yang kita sebagai seorang ahli geologi, Malaysia insya-Allah kita berada di satu zon stabil, satu zon stabil yang mana di Sunda Sef ataupun di Petas Sunda yang agak stabil, dan kita setakat ni kita tak ada
kita tak ada active fault ataupun sesar yang aktif di semenanjung Malaysia pada masa ini. Tetapi walau macam mana pun benda ni kita perlu juga ambil perhatian juga, walau macam mana pun tetapi apa yang dikatakan di dalam dalam viral berkenaan itu adalah bagi Pak Chu adalah melampau dan boleh menakut-nakutkan kepada semua rakyat Malaysia dan tidak berasas sama sekali. Walaupun ada fakta-fakta yang betul pada satu tempat tetapi tidak semuanya tepat. Itulah pendapat Pak Chu yang adalah pengalaman sikit-sikit tentang perkara ini. Jadi kita jangan risaulah. Kita jangan risau tentang viral berkenaan. Itu merupakan satu pendapat peribadi beliau, dan kami sendiri pun tak tahu siapa sebenarnya penulis berkenaan. Jadi kita pun maknanya bukan datang daripada kalangan ahli geologi atau ahli geofizik di semenanjung Malaysia atau di Malaysia ni. Dan satu lagi yang Pak Chu nak kongsikan di sini bahawa kalau Sagaing Fault itu adalah merupakan daripada north south atau daripada utara ke selatan, daripada utara sampai ke Yangon di selatan, dan kemudian dia akan terus masuk ke dalam Andaman Sea, daripada Andaman Sea, dan kemudian dia akan sambung. Nampak dia akan bersambung dengan di Sumatera. Di Sumatera tu dia panggil dia Banjaran 12 ataupun Banjaran 12, di mana itu merupakan satu active fault juga ataupun sesar aktif yang ada di Sumatera yang selalu berlakunya gempa bumi dan sebagainya. Jadi maknanya fenomena yang sama mungkin akan berlaku di Indonesia, tetapi kita pun kurang pastilah, sebab sebagaimana yang kita ketahui bahawa ada 3 benda yang kita tak tahu dua benda yang kita tak boleh nak predict dalam geologi ni. Yang pertama adalah gempa bumi. Kita tahu gempa bumi akan berlaku, tetapi tahu bila, pukul berapa, jam berapa saatnya, dan juga kita tak tahu bila berlakunya keletupan gunung berapi. Gunung berapi akan meletup, tapi kita tak tahu bila. Itulah, kalau sekiranya ada dua-dua benda ni, kita dapat menentukan secara tepat dengan masanya, ketikanya, maka mungkin kita akan terimalah satu Nobel laureate punya recipient, sebab kita berupaya dapat meramal gempa bumi dan juga letupan gunung berapi. Begitu juga dengan kalau kita tengok, kita tak boleh ramal juga secara tepat berlakunya tanah runtuh. Tanah runtuh kita tahu, ini akan runtuh, tapi tak tahu bila. Kalau orang tanya kita bila berlaku ni, tak tahu, kita tak tahu. Tetapi fenomena ataupun ciri-ciri yang kita ada di situ, kita boleh mengatakan bahawa benda itu kurang stabil dan akan runtuh, tetapi tak tahu bila. Itulah kadang-kadang kalau engineer bercakap dengan geologis, dia kata geologis ni maknanya tak boleh nak cerita dari segi masa dan ketika yang tepat ataupun secara spesifik numbering dia tu. Jadi itulah yang dapat Pak Chu ceritakan pada kali ini. Jadi kita sebenarnya yang Banjaran 12 ataupun Fault Sumatera Fault dan juga Sagaing Fault itu adalah bersambung sebenarnya. Dia bersambung melalui Andaman Sea dan terus masuk ke Myanmar. Tapi dia tak masuk ke Malaysia. Itulah dia. Sebab itulah orang kata ramalan yang mengatakan Malaysia pun sama dengan apa yang akan berlaku dengan gempa bumi di Malaysia itu adalah satu tomohan semata-mata dan satu andaian yang kurang fakta, dan mudah-mudahan kita tidaklah mengalami masalah yang berkenaan. Jadi itu sajalah yang dapat Pak Chu ceritakan pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini akan beri manfaat kepada kita semua, supaya kita jangan sekali-kali menerima atau viral yang dihantar kepada kita tanpa kita usul periksa. Tanyalah yang tahu, barulah kita tahu. Itu saja daripada Pak Chu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa
like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.